Siaran langsung dari studio digital TV Al-Hijrah. Kami bawakan program Sila Duduk, Jangan Lari bersama hos anda, Farah Adiba. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Sila duduk, jangan lari. Okey, bersama dengan saya hari ini adik-adik daripada USIM. Betul, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Okey, tahu kan topik kita pada hari ini? Semalam saya dah tease topiknya PT-PT. Saya tak kata, adik-adik yang kata. Okey, kat sini saya nak tanya siapa yang ambil PT-PTN? Saya. Okey, ramai. Sebelah sini? Ramai juga. Siapa yang hari itu pergi memangkah sewaktu pilihan raya? Okey, ada juga di kalangan student-student di sini. Okey. So, hari itu tu adalah buat keputusan daripada apa yang telah diperkatakan daripada manifesto, pasti? Okey, so hari ini saya lah Kak Farah nak dengar, ada tak siapa-siapa yang nak bagi luahan hati ke, perasaan ke, pandangan ke mengenai isu PT-PTN? Tapi adik-adik semua tahu tak, baru-baru ni telah diumumkan bahawa akan bermulanya potongan gaji secara berkala, bermulanya 1 Januari nanti apabila seorang tu dah dapat gaji bernilai RM2,000. Dia akan mula daripada 2% sampailah ke 15%. Jadi siapa kat sini yang mungkin nak ada pandangan ke? Inilah platform terbaik adik-adik. King, Assalamualaikum King. Salam. Nak pinjam mikrofon King boleh? Dekat FM. Okey, Brother FM. Thank you very much. Siapa yang nak berkongsikan? Siapa volunteer? Okey, adik volunteer. Adik daripada nama adik? Nama Arti Nur Aini. Okey, Arti. Assalamualaikum. Apakah luahan hati pada malam ini? Okey, apa yang nak dituntut oleh pelajar, mahasiswa bukanlah janji, bukanlah PT-PTN itu dimasukkan sendiri. Tapi apa yang dituntut oleh pelajar adalah janji yang telah diberikan oleh kerajaan sebelum pilihan raya yang lepas. Jadi kita dah rancanglah nak bayar. Tapi bila ada janji, so kita mengharapkan janji, dan mana janji itu? Okey, bunyi fras betul ni. Betul-betul fras. Okey, thank you, Dik. Okay. Ni luahan hati yang ikhlas ya. Sebelah sini ada tak jejaka ataupun adik-adik yang mewakili golongan lelaki yang nak memberi pandangan? Ada? Ada? Angkat tangan. Siapa yang nak menjawabnya? Sila angkat tangan. Okey, alright. Okey, ni wakil daripada golongan lelaki ya. Okey, adik kenalkan nama dulu. Nama yang diberi Muhammad Hashim bin Khairun. Okey. Saya ingin memberi pandangan berkaitan dengan sistem pinjaman PT-PTN itu sendiri. Okey. Saya melihat pinjaman ini memberikan perkhidmatan yang bagus, tetapi dari aspek pembayaran semula itu dia mempunyai interest yang yang perlu dikaji sebab mungkin ia memberi bebanan kepada student yang meminjamnya. Yalah, yang dikatakan apa? Untuk operasi itu kan, 1% ataupun 3%. Okey, insyaAllah pada malam ini soalan-soalan luahan hati adik-adik, terima kasih saya ucapkan sekali lagi pada adik-adik kita yang telah memberi pandangan. Sebenarnya itulah yang datang daripada nukilan hati pelajar-pelajar kita. Sebab tu malam ni kita panggil pelajar-pelajar datang ke studio untuk topik PT-PT. Puh. Saya tengok semua duduk mengangguk kat depan saya. Jadi tanpa melengahkan masa, pada malam ini ada 2 wakil orang muda. Orang belia macam adik-adik juga. Satu daripada pemuda Exco Pemuda UMNO, satu daripada Armada, yang dua-duanya akan menceritakan ataupun explain kat kita pandangan dan perasaan masing-masing berkenaan isu ini. Ada harapan tak kita nak dapat pendidikan percuma kat Malaysia ni kan? Okey, tanpa meninggalkan masa, semua senyum bila saya kata ada harapan tak untuk mendapatkan. Kenapa dia adik semua gelak? Rasa tu tak boleh dapat ke? Okey, insyaAllah saya kenalkan Farhan Khairuddin daripada Exco Pemuda UMNO, pengarah operasi Melaya, dan juga Abdul Rahman Khairi, Exco Armada PTBN. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Anan, Farhan, apa khabar? Sini duduk, jangan lari. Hanan kata kat saya tadi, dia nak duduk dalam. Dia nak dalam sebab nak cover. Alhamdulillah.
Sebenarnya saya nak cerita ni kan, sebelum kita start apa-apa, Hanan dengan Farhan memang geng dah lama walaupun seorang kat sini, seorang kat sana. Yang kita tadi kat luar pernah masuk lock up sekali. Bantal peluk lah sekali. Apa korang buat sebenarnya? Saya serah kat Anan lah kalau jawab. Masa tu saya masih lagi kita orang dua ni asalnya daripada aktivis student. Aha. So daripada aktivis student tu kita pro kepada kerajaan ketika itu iaitu UMNO. Okey. Jadi semasa tu kita nak orang kata simulasi untuk pilihan raya kampus. Okey. Di mana Sepang. Sepang. So Sepang. Jadi semasa simulasi tu dia buat macam real punya scene lah. Which is ada demonstrasi apa semua ni. So kami terlibat dalam demonstrasi itulah. Lepas tu kena Lepas tangkap tu, lah. kami tak tahu kata akan ada polis mai apa semua. So Jangan gigit. Tangan dia ingat balik dia gigit. so Farhan ni pun boleh tahan dia punya Farhan, siapa menggigil lebih malam tu? Masa masuk kereta polis. Saya biar Hanan jawab lah. Okey, tak apa. Ni ada soalan Kak Farah nak tanya. Ni kena jawab juga. Ya, boleh. Okey, insyaAllah kita start. Jawab laju-laju je. Okey. siapa jawab dulu. Tak puas siapa nak jawab dulu pun tak apa. Soalan dia sama, masing-masing bagi pilihan sendiri. Okey. Soalan pertama, PTPTN atau PTPTipu? PTPTN. Saya katakan PT-PTN. Okey, thank you. Kedua, siapa lebih bagus kendalikan isu PTPTN? Kerajaan BN atau kerajaan PH? Kerajaan PH. Saya katakan BN. Sudah pastinya. PTPTN, janji manismu Pakatan Harapan. Setuju? Tak. Saya tak perlukan dua saat. Setuju. Okey. Alright, saya bagi kat Farhan pula. Lepas ni soalan ni berat juga ni Farhan. Zahid Hamidiah atau Khairi Jamaluddin? Lama ni. Dia lama. Ini dua saat ni. Dia lama. Najib Razak. Tak ada dalam situ equation. Dia kena Zahid Hamidiah ataupun Khairi Jamaluddin. Datuk Seri. Okey. Datuk Seri ya. Okey, anda pilih liberal atau konservatif? Progresif. Tak ada. Bila panggil budak-budak muda ni kan, dia Tak. ada je nak tambah. Bekam no konservatif. Okey. Konservatif. Konservatif. Sebenarnya aku, adik berdua ni memang ada seius kata juga kan. Ya. Yelah, daripada satu family, mak ayah sama dulu. Cuma cerai. Okey, satu perkara yang terdetik di minda anda apabila disebut YB Mazli Malik. Saya nak tanya dekat Hanan dulu. Menteri Pendidikan yang begitu komited dengan kerja. Okey. Kelakar. Okey. Alright. Syed Saddiq atau Nik Nazmi? Syed Saddiq. Syed Saddiq. Alright. Bahaya ni. Semua perempuan kat Saddiq, depan tolong seronok. Saddiq. Saddiq mana? Okey. Raktifikasi ISID atau tidak? Tidak. Tidak. Alright. Malaysia negara sekular, ya atau tidak? Tidak. Tidak. Mampukah Malaysia beri pendidikan percuma? Mampu. Belum lagi. Tak ada. Tak ada belum lagi. Mampu. Okey, sekali lagi, satu lagi saya spesifik sikit. Mampukah Malaysia beri pendidikan percuma dalam masa 2 tahun? Tidak. Apa yang ubah macam ni? Memang dah. ni. Soalan. Okey lah ni. Alright, so maksudnya not at the moment. So, kesan dia. Terima kasih. Soalan-soalan yang saya tengok. Hanan, perlu ada Hanan? Macam SPM ni. Teruk lagi daripada oral SPM. Bisa. Okey, insyaAllah. Sekarang ni kita berbalik pada soalan lah, topik kita pada hari ni. Negara berpendapatan tinggi seperti Eropah dan Asia Barat mampu beri pendidikan percuma berikutan hasil pencokaian ataupun hasil negaranya, khususnya daripada kutipan keuntungan petroleum sebagai contohnya. Ini sebenarnya laungan daripada manifesto ataupun pembangkang terlebih dahulu. Jadi, dulu PH selalu guna fakta-fakta ini untuk menentang kerajaan BN. Kini dah jadi kerajaan. Ada harapan tak untuk rakyat menikmati pendidikan percuma kalau bukan 2 tahun mungkin 3 tahun? Okey. Jujur ya. Sejujurnya saya rasa kita mampu Okey. untuk mencapai pendidikan percuma tapi bukan dalam masa 2 tahun atau 3 tahun. Saya rasa mungkin dalam tempoh jangka masa yang agak panjang. Berapa? Saya tak pasti. Saya target mungkin dalam 8 ke 10 tahun macam tu. Sebab saya rasa pada pandangan saya dengan keadaan negara sekarang, dengan pembaikan yang cuba dilakukan oleh Yang Amat Berhormat Tun Dr. Mahathir Mohamad kepada negara kita,
nak stabilkan balik negara, mungkin dia memerlukan sedikit masa untuk pendidikan percuma ni dilaksanakan. Mungkin keadaan kewangan negara tidak mampu lagi untuk kita capai pendidikan percuma, tapi pada saya kita punya pendekatan tu ada untuk menuju ke pendidikan percuma. Dan saya rasa kita perlu beri sedikit masa kepada kepimpinan Pakatan Harapan. Sebab saya yakin apa yang orang polis apa yang mereka lakukan ni adalah untuk memenuhi manifesto, namun pada masa yang sama kita berada dalam satu kerajaan yang realistik. Realistik bila mana saya kata kita melihat pada keadaan sebenar kewangan negara, kemampuan negara kita dan juga kemampuan rakyat di negara kita untuk mencapai manifesto-manifesto yang kita sajikan kepada rakyat. Okey Farhan, itulah acap kali yang dikatakan oleh Pakatan Harapan, Kerajaan Pakatan Harapan. Saya rasa macam Farhan nak kata sesuatu sebenarnya. Pertamanya janji adalah janji. Allah sebut dalam Quran bahawa wahai manusia, orang beriman, maka tunaikanlah janji-janji kamu. Seperti mana kita bercakap soal prinsipnya, orang yang berhutang wajib bayar. Sama. Saya dan Hanan mungkin kami ada sama pendirian, iaitu hutang wajib dibayar. Cuma yang menjadi polemik apabila ia dijanjikan untuk dijadikan hibah. Untuk dijadikan hibah, hadiah kepada orang muda mahasiswa, tak perlu bayar RM4,000. Tetapi apa yang berlaku hari ini bahawa manifesto itu, janji itu hari ini tidak ditepati. Maka itu yang menimbulkan amarah rakyat dan juga mahasiswa. Saya kira sebenarnya untuk kita bercakap soal pendidikan percuma, Malaysia sudah pun mengamalkan pendidikan percuma di peringkat awal, baik di sekolah rendah maupun peringkat menengah. Begitu juga kalau kita tengok pada yuran-yuran subsidi, yuran-yuran di PTA sebagai contoh, begitu yang dapat PTPTN, yang mana masuk KPTM, yang mana masuk UiTM sebagai contoh. Subsidi yuran itu sudah lama ditanggung oleh PTPTN dan juga kerajaan sendiri. Bermaksud yang kita bayar hari ini hanyalah 15 to 10%. Sebahagian. 10 to 15%. Itu saja. Dan kalau kita kata secara percuma pendidikan hari ini, gaji lecturer kita dah tak bayar. Kita hanya bayar yuran pengajian. Kerajaan dah tanggung. Ikut grade masing-masing. Bermaksud 90% is free dalam negara kita. Cuma kita nak capai 10% yang ada selepas ini, pertamanya kita kena ukur keadaan negara kita. We are developing country. We are not yet developed. Itu pandangan saya. Dan saya melihat perkara ini menjadi satu cabaran. Sebab itu saya tengok masalah PTPTN ini yang menjadi masalah bukan hanya pembayaran balik, tetapi apakah dia boleh dikatakan rukhsah yang kita nak sediakan kepada anak-anak muda ini. Kalau dulu ketika zaman Barisan Nasional, saya bersama dengan kepimpinan kerajaan ketika itu, bajet 2018 sediakan 10% potongan dan juga 20% potongan kepada mereka yang membayar. Begitu juga rukhsah kepada mereka yang keluar daripada universiti daripada 6 bulan dipanjangkan ke 12 bulan tempoh tangguhan. Adalah budi bicara Ada budi bicaranya. Jadi hari ini mahasiswa kena tengok, yang kita salahkan hari ini, yang kita tuntut bukan kita tuntut PTPTN bubar. PTPTN sudah berjasa kepada terutamanya anak bumi Malaysia ini belajar. Cuma kita tuntut, jika kamu sudah berjanji, maka kamu harus kotakan. Jika tak boleh kotakan pun sekalipun, kamu perlu berikan servis yang terbaik, iaitu rukhsah yang terbaik kepada anak muda yang telah memberikan kamu mandat dan juga kuasa. Boleh saya tambah sikit? Okey, silakan. Sebenarnya, ya betul, kita janjikan 4,000 sehingga gaji 4,000 tak perlu bayar. Tapi ada beberapa fakta yang bila contoh Encik Wan Saiful memegang tampuk kepimpinan PTPTN yang membuatkan kita tak mampu untuk laksanakan manifesto ni. Contohnya, berdasarkan data PTPTN yang saya jumpa dengan Encik Wan Saiful adalah yang bergaji 4,000 dan ke atas daripada hampir 3 juta peminjam PTPTN ini hanya 20%. 20% daripada 3 juta, lebih kurang 3 juta ni, hanya 20% yang bergaji 4,000 dan ke atas. Ada dua persoalan. Satu, macam mana PTPTN nak sustain? Soalan yang kedua, apa kena dengan mahasiswa kita yang bergraduasi daripada universiti ni, dah daripada 97 sampai sekarang gaji di bawah RM4,000. Masalah ni mungkin kita perlu lihat lebih mendalam, tapi mungkin discussion lain kot kita kena manage. Okey, King sebenarnya saya tengok daripada tadi dia letak mikrofon kat bibir dah. Ya, saya selalu tengok kat TV je King ni, menakutkan. Risau. Saya nak tanya cik yang pakai kod ni. Okey. Mengapa kenyataan kerajaan PH
pasal isu PTPTN ni selalu berubah-ubah, selalu U-turn. Di mana silapnya? Okey, tak boleh jawab lagi. Tak boleh jawab lagi. Kita nak rehat terlebih dahulu. Itu soalan yang sangat relevan. Saya rasa lebih kurang dekat 4-5 kali dah berubah ni. Ya ke? Okey. Okey. Tapi tak apa, kita akan jawab selepas ni. Jangan lari ya, Hanan. Tak lari. Okey, alhamdulillah. Kita duduk, jangan lari. Kembali lepas ni, insyaAllah. Okey, alhamdulillah Hanan tak lari walaupun soalan King, masya-Allah tabarakallah, panas. Kami semua kepanasan di sini. Kenapa bila bercakap mengenai isu PTPTN banyak saja U-turn? Pada saya kan. Pada saya nampak mungkin menteri kita ni menteri baru, kabinet baru, baru jadi kerajaan, first time jadi kerajaan. Tak juga. Yalah, tapi yang senior-senior tu memang dah lama lah kan. Betul, memang ni cuma menteri-menteri baru ni perlukan masa untuk belajar komunikasi antara agensi, komunikasi antara subordinate dan sebagainya. Cuma kalau kata pasal U-turn ni, saya pilih U-turn daripada salah jalan. Contoh saya nak main Al-Hijrah ni, kalau saya salah jalan, saya tak sampai TV Al-Hijrah ni. Jadi pada saya U-turn ni satu benda yang membawa mesej bahawa kerajaan hari ini mendengar rintihan rakyat di bawah ni. So mungkin apa yang dibuat oleh kerajaan tu tak sampai kepada rakyat sebelum ini, tak dibincangkan, tak ada ni. Tapi bila dah di contoh PTPTN ni, Wan Saiful membuat PC berkenaan dengan dasar baru yang diorang lakukan ni dan ditolak oleh rakyat, dan pihak kerajaan PH mendengar suara rakyat ni. Jadi kita ubah keputusan kita kepada sesuatu yang lebih baik, iaitu kita tunggu dulu, kita buat round table discussion, dapatkan input daripada semua pemegang taruh ataupun stakeholders, and then baru kita dapat concludekan apa yang kita boleh Hanan, bantu. cuma student ataupun ibu bapa fras sebenarnya sebab isu tentang feasibility boleh tak dimasukkan pembayaran hutang ni dah tawai lagi sebelum pilihan raya lagi, iaitu hutang tertunggak PTPTN tu dekat 40 bilion. 37 bilion. 39 bilion. 39. So jadi benda tu bukannya PH tak tahu. Ya, saya So it's not surprising kan? Saya silakan. Kamu. Sebab semua student daripada tadi dia keras. Saya tengok tu, itu saya rasa sebenarnya dalam politik memasuki era milenium. Ini bukan lagi politik era baru, era 2020-an. Ini dah masuk era milenium, maksudnya kita generasi yang baru. Sudah pasti bagi saya sebenarnya, nak kata kalau Kerajaan Pakatan Harapan ataupun menteri-menteri baru ni tidak tahu cara mentadbir dan juga susul galur berkhidmat sebagai seorang ahli kerajaan, saya rasa mustahil. Pertamanya, sebagai contoh, parti yang menjadi Perdana Menteri hari ini, Parti Bersatu, Parti Hanan, juga dianggotai dan ditubuhkan oleh mereka yang pernah menjadi kepimpinan besar negara. Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai contoh, Tun Dr. Mahathir Mohamad sendiri. Hanan sendiri pernah juga bersama dengan saya ketika itu. Kita biasa lalu tengok macam mana polisi in the making dan sebagainya. Jadi saya tak rasa itu satu. Cuma yang saya jadi masalah hari ini, mungkin koordinasi itu tidak lengkap. Saya tengok menteri keluar statement, Dr. Mazli keluar statement, timbalan menteri cakap lain. Pengurusi PTPTN cakap lain, ni cakap lain. Dia bukan U-turn dah. Dia contradict to each other. This is not a good thing to be ni untuk kita ketawakan dan sebagainya. Ini benda yang merisaukan. Kerana untuk mentadbir negara ini, you are the leader. Kamu adalah pemimpin. Bila kamu adalah pemimpin, kamu mempunyai tanggungjawab untuk memimpin seluruh manusia yang telah memilih kamu ini. Bukan soal U-turn. Ya, kamu dengar suara rakyat, tetapi there must be a consistency. Apa yang sebenarnya kerajaan mahukan supaya rakyat boleh menerima. Bukannya hanya
Okey, hari ni nak buat nasi lemak, rakyat kata tak mau, kita nak soto. Dia pun buat soto dan sebagainya. Tapi pada pandangan saya, kalau berkenaan dengan U-turn ni ada pada pandangan peribadi saya, ada benda yang kita memang kena ada isu yang mungkin kita perlu dengar cakap rakyat. Contohnya PTPTN ni, dia akan melibatkan ramai stakeholders yang terlibat dalam isu PTPTN ni. Jadi pada saya, kalau U-turn sekalipun itu adalah perlu, sebab ianya melibatkan kepentingan rakyat dan kita meletakkan kepentingan dan kebajikan rakyat di hadapan. Mungkin ada isu-isu yang remeh ini kita tak boleh U-turn. Kerajaan harus firm dan tegas dengan apa yang nak dibawa dan perlu jelas dengan apa output atau Tapi masalah Okay. out of 100, Sekejap, only je, 10 Farhan. saja yang tak U-turn. sikit-sikit. Okey, ya. Sebenarnya kan saya suka sebab mereka ni kan adalah orang muda yang betul-betul ada pandangan yang jelas. Cuma di talian kita ni ada wakil daripada PTPTN. Cik Mastura, Cik Mastura. we miss you a lot. Cik Mastura, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar Cik Mastura? Alhamdulillah sihat. Ada dua panel saya kata they miss you very much. Farhan dengan Hanan. Aku mengingati mereka. Okey, Pak Mastura, Cik Mastura. Sekarang saya nak tanya pada isu yang berbangkitlah. Ada dakwaan yang mengatakan bahawa sistem ujrah PTPTN sebenarnya cuba menipu duit peminjam. Oh, okey. Ya. Okey, kita boleh ingat bahawa konsep ujrah pinjaman PTPTN ini adalah pinjaman yang patuh syariah. Jadi, macam mana kalau kita nak katakan satu sistem pinjaman yang patuh syariah ini menipu peminjam? Tak mungkin lah kan? Jadi, ujrah ni adalah satu pinjaman yang dikenakan upah sebanyak 1% setahun. Jadi, ada beberapa perkara yang perlu difahami oleh peminjam. Yang pertama tentang grace period selama 12 bulan. Yang mana mereka akan diberikan tempoh 12 bulan tanpa sebarang kena ujrah. Jadi kalau mereka membayar balik dalam tempoh ini hanya bayar prinsipal. Yang keduanya tempoh bayaran balik adalah antara 5 hingga 20 tahun. Ujrah 1% ini kita kenakan atas jumlah pinjaman. Contohnya jika peminjam ada 10,000 pinjaman, ujrahnya hanyalah RM100 setahun. Jadi saya tak tahulah nak kata kalau mereka ini adalah satu penipuan. Dan yang seterusnya, kalau RM100 setahun, sebulan hanyalah RM8.33. Memang saya faham ada yang silap faham. Dia kata PTPTN ni charge 2 kali ujrah. Kerana mereka melihat bahawa setiap bulan ada amount ujrah masuk ke dalam akaun pinjaman mereka. Tapi mereka perlu lihat semula bahawa apabila tamat belajar, jumlah pinjaman yang ada adalah setakat apa yang mereka pinjam, tidak dikenakan sebarang faedah ataupun kos lagi. Kalau kita pinjam dengan bank, apabila kita dapat pinjaman itu termasuk dengan faedah. Tetapi bukan yang pinjaman ujrah kerana kita kenakan ujrah ini pada setiap bulan. Jadi kalau peminjam boleh bayar lebih awal daripada tempoh yang sepatutnya, kita akan berhentikan kena ujrah ini. Jadi ia adalah satu sistem yang sebenarnya tidak membebankan peminjam dan jumlah yang dikenakan juga adalah amat minimum sekali. Dia untuk admin sahajalah. Kalau habis hutang awal tu tak adalah kena bayar dah. Dia tidak termasuk dalam hutang kan? Ya. Kalau contoh tadi kalau 10,000 dia kena 100 setahun. Kalau bayar 5 tahun, RM500 lah yang dia kena. Faham. Dengan pinjaman 10,000. Tapi kalau dia bayar 3 tahun atau 1 tahun, hanya RM100 atau RM300 sahaja. Okey, Puan Mustra, satu lagi yang ini lebih panas lah. Iaitu status pembayaran potongan berkala. Yang tu orang nak tahu. Jadi ke tak Januari ni? Seawal gaji 2,000 sebab kalau RM40 itu pun besar juga, boleh beli pampers atau lampin buang pakai selama sebulan juga tu, Cik Mas. Okey, saya berharap kepada semua rakyat Malaysia, terutamanya peminjam PTPTN, tidak lagi menjadikan isu ini satu perkara yang kontroversi. Kerana kita tahu bahawa Jemaah Menteri telah pun kata bahawa pada 7 Disember yang lepas bahawa kaedah ini ditangguhkan dan memberi peluang kepada PTPTN untuk membuat engagement dengan pelbagai pihak untuk mendapatkan maklum balas dan cadangan. Mungkin ada kaedah yang lebih baik. Tapi walau apapun kalau kita tengok kepada trend sedia ada, memang ramai peminjam yang sedar bahawa mereka bertanggungjawab untuk membuat bayaran balik kepada pinjaman yang telah diambil dengan PTPTN. Jadi kepada mereka yang harus bayar balik, saya nak nyatakan bahawa untuk tahun 2019 sehingga pengumuman yang seterusnya, kita adalah kekal dengan
kaedah-kaedah yang kita laksanakan pada tahun 2018 ini. Okey. Satu lagi soalan iaitu selepas PRU ini daripada pemerhatian Cik Mas Tura, adakah pembayaran balik PTPTN tu meningkat ataupun berkurang ataupun sama je? Kurang. Sebenarnya rakyat Malaysia ni dia suka dengar rumor, gosip-gosip semua kan. Jadi mereka membuat sikap yang tunggu dan lihat apakah yang akan berlaku. Kita memang ada melihat sedikit penurunan kepada jumlah bayaran balik bulanan. Tetapi nampaknya jumlah bayaran balik ini telah pun meningkat semula pada bulan Oktober, November dan Disember ini. Mungkin kerana mereka ingin merebut peluang diskaun yang masih kita sediakan sehingga 31 Disember ini. Dan pada masa yang sama, kita melihat juga mereka yang sebenarnya sebelum ini konsisten dengan potongan gaji ataupun berbagai kaedah lain, mereka masih kekal membuat bayaran balik sebagaimana yang mereka lakukan sebelum ini. Jadi dia sebenarnya memberi kesan kepada mungkin segelintir kecil yang membuat bayaran balik secara sekali-sekala. Dan mungkin dengan pengumuman penangguhan mereka akan meneruskan kembali membuat bayaran balik pinjaman mereka seperti sebelum ini. Alright, okey. Ada juga saya terbaca yang komplain katanya PTPTN ni kejap-kejap bagi janji macam ni, bagi janji begitu dan membuatkan peminjam ataupun pembayar tu berasa berdebar-debar. Jadi bila nak dapat kepastian tu sebab penantian tu adalah satu penyiksaan, Cik Mas Tura? Nak penantian untuk apa tu Untuk tahulah status dia macam mana. Okey, saya rasa dalam apa yang dikeluarkan sama ada daripada kenyataan daripada Yang Berhormat Menteri maupun kenyataan daripada pengurusi PTPTN sendiri, memang Kabinet memberikan satu tempoh kepada PTPTN 6 bulan, lebih kurang macam gitu. Jadi kita akan cuba mencari titik pertemuan yang terbaik sebab kerana kita perlu lihat bahawa bayaran balik pinjaman PTPTN ini sebenarnya bukan untuk PTPTN. Tetapi kita nak melihat bahawa PTPTN ini bukan hanya perlu dilihat kepada peminjam yang bayar balik sekarang, tapi juga kepada anak-anak yang akan masuk universiti pada masa akan datang. Jadi apa yang kita buat ini, cadangan yang kita buat sebelum ini adalah tujuannya kita nak pastikan bahawa mereka yang berpendapatan rendah kurang terbeban, tetapi pada masa yang sama orang-orang lain adalah berkongsi untuk membayar balik dan tanggungjawab untuk memastikan dana PTPTN ini ada bagi kita meneruskan fungsi memberi pinjaman kepada pelajar-pelajar. Ya, okey, terima kasih Puan Masra. Thank you so much. Sama-sama. Terima kasih tepukan pada Cik Masra. Tapi kesian juga, Cik Masra bukan politician. Dia menguruskan PTPTN. Saya tanya kat politician lah, bukannya kat Puan Masra. Tapi boleh saya tambah sikit apa yang Puan Masra cakap tu. Cuma yang perlu kita lihat adalah kesedaran rakyat Malaysia, peminjam PTPTN seperti saya untuk membayar balik. Sebab saya fikir PTPTN punya business model ni lain, which is tidak menguntungkan pada saya lah. Jadi duit hasil bayaran balik daripada peminjam-peminjam sebelum ini akan digunakan semula untuk pinjaman anak-anak kita di masa depan. Kita ada lebih 350,000 anak-anak pesawah macam saya, ada lebih 150,000 anak-anak nelayan di seluruh Malaysia. Kita ada hampir 44% kanak-kanak yang berumur sekarang ni bawah 18 tahun dalam Malaysia yang akan melanjutkan pelajaran dalam peringkat yang lebih tinggi, yang akan menggunakan, pada saya option yang kita ada sekarang, rakyat Malaysia ada sekarang adalah PTPTN. Jadi, semua setuju, Hanan? Ya, jadi pada saya PTPTN ini perlu jangan janji. Tu je. Kita janji sebab pada ketika itu kita tak tahu keadaan sebenar PTPTN dan juga data-data yang saya tengok satu Kak. Bila kata sebelum PRU dikatakan dicanang kepada semua pengundi ketika itu kita hutang 1 trillion plus. Itu saja dah memberikan tanggapan bahawa we are in a big trouble. Tapi kenapa boleh promise lagi? Boleh dikatakan tak ini adalah satu janji populis sahaja? Saya setuju. Saya tak setuju sebab kita PTPTN, kita mengharapkan PTPTN untuk sustain secara sendirinya, bukan mengharapkan bond ataupun mengharapkan pam duit daripada kerajaan untuk membantu. Tapi janjinya adalah untuk tidak membayar balik, dimansuhkan, percuma. Tidak bayar balik, untuk dipercumakan. penangguhan bayaran
Itu Selepas- janji Pakatan Rakyat. Okey. Ini Pakatan Harapan. RM4,000. Okey, silakan. Beza lah, beza. Okey, silakan. Penangguhan bayaran sehingga bergaji RM4,000 ke atas. Okey. Tapi sekarang hakikatnya, sebelum ini saya difahamkan bahawa PTPTN tak ada data langsung. Peminjam-peminjam yang meminjam dengan PTPTN ini tak ada data. Kenapa saya nak macam tu? Allah. Saya tak nak salahkan siapa-siapa. Tapi kita sekarang, pada saya anak muda, kita nak move forward. Kita tak nak Okey, salahkan muda. orang. Jom kita move forward. Kita main game lah. Okey. Dah stress dah ni. Saya nak, boleh tak saya nak ambil sikit 30 second? Silakan. Saya cadangkan Lalang Hanan ada kat sini. Saya tengok dulu antara benda yang saya sangat appreciate bila mana Kerajaan Barisan Nasional buat SLIM. Bila dia buat SLIM, mahasiswa yang keluar, duduk di SLIM, dah ada RM1,500, so they can pay at least RM50 per month. Masalah hari ini, projek-projek atau program-program untuk menambah bilangan pekerjaan fresh graduan ini, graduan-graduan yang fresh ini, dah tak ada. Bila tak ada, dia memberikan tekanan kepada anak-anak muda yang baru grad ini. Dan ini, tak boleh salahkan BN, kena salahkan PH. Tak, kita sikit lagi. Kita bagi RM2,000. RM2,000 baru start bayar dengan mula RM40. Okey. Kalau macam saya ni dalam RM40 lebih lah. Gaji rendah, fresh grad. Banyak gaji tu, RM40 lebih. Fresh grad. So, tahu berapa ramai yang terkesan pembayaran kita kecualikan RM2,000 ke bawah? 53% daripada 33 juta peminjam PTPTN. 53% tak perlu bayar PTPTN lagi. Jadi ini Kerajaan Pakatan Harapan bagi ruang kepada anak muda, kepada graduan-graduan untuk tamatkan pelajaran, rest kejap, cari kerja, clear dia punya mind, relax, tenang, buat kerja elok, gaji RM2,000 baru start bayar RM40. Cuma masalah dengan yang hari itu, yang pada pandangan saya dapat banyak aduan daripada rakan-rakan dalam parti sekalipun adalah kadar 15% yang terlalu tinggi bila gaji tu. Jadi jadi pada saya RM2,000 pada saya untuk mencapai manifesto kita RM4,000, ya kita sedang bergerak ke arah itu. RM2,000 dulu. Bila kita mampu sikit kita akan Apa mekanisme nak pastikan graduan ni keluar dan dapat gaji RM2,000? Itu Okey, jangan jawab lagi. Jangan jawab lagi. Kita rehat dulu. Soalan sangat bagus. Sebab kalau tidak, sampai bila orang tak Because bayar kita kena kan? connect the dot. Ya, pasal sampai bila tak terbayar dan generasi lain takkan dapat dah pinjaman. Okey, tunggu dulu. Jangan jawab lagi. Sila duduk. Jangan lari. Kita kembali selepas ni. Seronok hari ni. Tak payah saya tanya soalan dah. Hari kita tanya soalan. Hari ini memang best. Saya tak payah buat kerja sebab semua dua-dua ni memang Masya Allah. Mereka sangatlah aktif. Tapi sebelum nak jawab soalan Farhan kepada Hanan, kita main game dulu. Boleh. Okey, sebab dua-dua ni adalah diorang ni dulu bersaing student leader. So saya nak tengok student leader mana yang pandai mengeja. mengeja pula. Tak apalah, Kak Farah tak tanya soalan admin. Okey, nasib baik. Nasib baik. Okey, insyaAllah ni game yang dia spell it right. Alright. Dalam bahasa Melayu. Okey. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Perkataan pertama. Saya bagi dekat Farhan lah terlebih dahulu sebab banyak dah Hana menjawab. Farhan. Elektrostatik. Elektrostatik. K. Hey, Hana. T-R-O-S-T-A-T-I-K. T-I-K. Very good. Alhamdulillah. Pelajar cemerlang. Okey, Hanan. Terima kasih. Terus support aku. Jangan bagi jawapan yang bisik kat member. Tahulah geng masuk penjara sekali. Okey, diversifikasi. Diversifikasi. D-I-V-E-R-S-I-F-I-K-A-S-I. Mantap dan laju. Baik. Okey. Vaksinologi. Ya. Vaksinologi. V-A-K, Vac, C-S-I, Vaksi, N-O-L-O-G-I. Very good. Okey. Okey, yang ni Kak Farah nak sebut pun rasa berpintar-pintar. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. B-I-S. Okey, kejap bukan? Sabar. Okey, kanak-kanak yang riang. Best. Dipertanggungguggatkan. Tak pernah dengar pun. Producer kasih. Dipertanggungguggatkan. Yes. D-I-P-E-R-T-A-N
GGUN dipertanggung Gugatkan. GUGATKAN. Very good. Yes. Okey. Nasib baik sama ni. Okey, satu lagi. Salah. Tadi awak tertinggal satu G kata producer. Oh, okey, sorry. Okey. Okey, dah satu markah kurang ni dah. 2-1. Okey. Alright. Farhan. Menginternasionalkan. MENG, meng, INTERNASION, nasional, INTERNASIONAL, KAN. Okey. Okey, last. Setengah markah. Alright, last. Bagi chance kat you, kau boleh menang. Demilitarisasi. Ha? Menyah militari. Demilitarisasi. Militer. DID DIMI Macam mana kat mana sebutnya? DE. Macam orang putih pula. Demilitarisasi. Okey, betul? Aha. DEMILI Aha. Demilitari Terisasi. TERISASI. Yes. Sama. Tai. Kita test dia lah. Okey, Hanan, straight to you. Ni kalau lah kata 2,000 gaji baru boleh potongan PT-PTN bayaran balik. Kalau orang tu tak dapat 2,000 tu sampai bila nak tunggu? Saya rasa pandangan saya lah. Ya. Tadi dah bagi tips kan. Saya rasa ni tak upaya yakin. Pada pandangan saya, gaji 2,000 ni boleh dicapai. Contoh kalau graduan kita daripada ijazah contohnya. Kalau masuk dalam kerajaan, gaji dia dah start dengan 41 gaji dia dah 1,008 ke 2,000 lebih dah ke atas. Belum tentu. Ya, Itu kalau kat swasta dalam kerajaan. tak. Kalau masuk under 41. Kalau tak semua masuk kerajaan, Ya. macam saya law background, yang keluar ada yang chamber 500. Ya, and then ada juga yang kerja dengan private sector 1,500, 1,800. Tapi pada saya itu dah adalah jaminan kerajaan kepada semua graduan kita. Habis belajar, kerja dulu, at least kurang-kurangnya dia dapat buat pengalaman, bina pengalaman, dan dengan pengalaman itu dapat bantu untuk meningkatkan gaji dia nanti. Okey. Kak Farah terima. Boleh tak kat saya? Okey, Farhan tak puas hati. Bukan, Okey, yes. sebab saya rasa sebagai kerajaan kita kena sediakan mekanisme yang terbaik. Maksudnya student keluar, what is our alternative plan kepada mahasiswa ni? Dulu saya bagi contoh, dulu Datuk Seri Najib buat SLIM, Skim Latihan Satu Malaysia, you buat sebab praktikal dengan agensi-agensi yang terbabit dengan Petronas, Shell dan sebagainya. 6 bulan ke setahun, you diberi 1,500 dan baru-baru ini 2,000, dia angkat ke RM2,000. Mereka akan duduk di sana dan dia qualified enough, dia akan masuk ke sektor, ke industri. That mechanism, that vehicle, adakah kerajaan hari ini terfikir nak buat? Because kita kata RM2,000 tadi tu. Yes, sebab dia at least ada networking. Yes, networking. Tapi saya nampak macam Farhan cakap tadi. Farhan, pelik lah. Pak An. Macam Aku salah lain. pada saya, sebab sekarang ni contoh di apa yang Dr. Mazli lakukan, yang saya tahu hari itu, Petronas dan juga universiti-universiti, beberapa universiti ada memeterai MOU yang pada saya akan membantu mahasiswa ni untuk bersedia menghadapi alam pekerjaan ataupun untuk bina alam pekerjaan mereka sendiri, iaitu dengan permulaan dengan startup dan sebagainya. Dan kita dapat lihat universiti-universiti lain pun ada juga linkage dengan industri. Farhan tanya soalan lain sebenarnya. Saya rasa there must be a grand design project. Kalau kita kata MOU, saya di UKM dulu, UKM ada MOU dengan rakan-rakan agensi yang lain. KPT. Anan pernah bersama PPK, KPT. Saya mantan presiden PPK dalam KPT. Kita tahu yang KPT sendiri ada dia punya panel-panel yang dia buat MOU dan sebagainya. Jadi The grand design. Tawaran grand design tu. Saya yakin grand design ni ada, tapi bukan sekarang lagi. Maknanya bukan dalam masa 3 bulan 4 bulan ni. Saya rasa mungkin dalam tahun depan akan Kenapa ada tak continue je? grand design. Kenapa tak continue je Saya rasa sistem? mungkin sistem yang baik kita continue, kita Tak baik teruskan. ke? Tak mungkinlah kita ada jadi kerajaan. mungkin sebab mungkin pada saya bagi saya jawab sikit. Okey, Mungkin silakan. pada saya grand Dengar design ni habiskan saya rasa jawapan. bersama dengan saudara YB Syed Saddiq pun dia ada plan untuk design pada peluang pekerjaan kepada beliau-beliau ni, sebab ada dalam manifesto, dalam buku harapan. Jadi saya rasa kita tunggu pengumuman tu. InsyaAllah saya yakin ada
grand design seperti mana macam Slim Tunggu bila tu lakukan. Hanan? Tersabar sikit lah, sikit. Bila tu? Ha? Bila tu? Saya rasa itu kita kena tunggu YB Menteri. Okey lah, saya nak tanya Okey, soalan silakan. pasal gaji tadi. Apa orang kata kerajaan PN ni selalu U-turn lah. Sebab orang kata tu gaji minimum je pun tak boleh tetapkan, tak boleh tunaikan. Naik pun RM50 je. Macam mana student ni nak minat nak beli minyak dah habis sehari. Sila jelaskan. Saya nampak benda ni mudah. Kita berada dalam kerajaan yang realistik. Memang dulu kita janjikan macam ni dan macam ni. Tapi dulu kita tak ada the real situation. Kita tak tahu the real keadaan keuangan yang sebenar yang berada dalam negara, yang kita tak tahu keadaan negara kita macam mana. So bila kita dah pegang tampuk pimpinan dan kita tahu Baru tahu kejutan. apa yang berlaku, apa permasalahan, apa kekurangan yang kita ada, dan kita sekarang menuju ke manifesto kita. Tapi kita tak kata manifesto kita ni akan siap dalam masa 5 hari. Kita menang semua benda kita akan tukar ikut manifesto kita, tak. Tapi setiap manifesto ni perlu dilakukan dengan terperinci yang tidak akan memperjudikan nasib rakyat Malaysia dan juga nasib negara. Kita moving, kita sedang bergerak menuju ke manifesto. InsyaAllah satu hari kita akan sampai. InsyaAllah dalam masa 5 tahun kita boleh sampai kepada. Saya nak tanya kat student. Student bagi masa dalam berapa lama untuk mereka menepati janji? Lain macam. Berapa lama? Secara munasabah? Berapa? Setahun. 6 bulan? Dalam setahun. 11 tahun? Setahun je. Student dah tak tahan dah ni. Pada saya lah. Pada saya. Secara ringkas. Saya rasa, bukan saya rasa. Pada saya, bagi tempoh 5 tahun. 5 tahun Itu jawapan politik because they are waiting for next GE. That is not fair to rakyat. Tapi janji yang kita buat ni, cuba nilai dalam tempoh 5 tahun buku apa orang panggil? Buku laporan kita. Buku hampa lah, bukan buku. Buku laporan kita tengok macam mana. Sekarang ni Malaysia baru. Media dah bebas. Rakyat pun bebas. Saya nak tambah sikit Hanan sebut. Sikit dia. Bagi saya. Farhan, Ustaz, kita kena rehat sekejap je. Boleh. So, boleh lontarkan persoalan? Boleh. Persoalan saja boleh lontarkan. Subjek Soalan matter saja. kepada Hanan. Kenapa sebelum PRU yang dulu janji itu saja? Kerana semuanya bekas mantan pemimpin, semuanya ada akses. Rasanya dah jawab soalan tu tadi. Dah jawab. Because mereka kata now realistic. So dulu you all tak realistic. Dulu kita tak ada data. Langsung tak ada data, tak bohong. Kita tak ada data yang dia tak. Pertama bila sekali. kawan pertimbangan kawan dia lagi ni. Break. Okey, tak apa, biar mereka kelahi Ustaz. Mereka bergaduh Ustaz. Kita rehat dulu, nanti Kak Farah tenangkan mereka, kita jumpa balik ya. Dua tetamu kita ni dia tak boleh nak lari sebab masing-masing duk tarik masing-masing jangan lari. Tapi dah tenang sikit alhamdulillah. Okey, berbalik kepada isu pasal orang muda lah, okey. Salah satu isu yang menjatuhkan Barisan Nasional pada general election 14 baru-baru ini ialah isu kos sara hidup dan juga pengangguran di kalangan muda-mudi. Itu menyebabkan orang muda-mudi marah. Okey, dalam konteks ni macam mana kerajaan PH nak pastikan benda itu tak berulang dan remaja tak marah pula dekat kerajaan PH? Itulah perlunya U-turn tu. Contoh, kalau yang akak kata tadi. Student gelak, mereka tak setuju. Saya nak fahamkan. Kalau akak kata isu kos sara hidup, isu apa satu lagi? Pengangguran. Itu sebab rakyat dah kata kita sekarang tengah sengsara. Ada GST 6%. SST lagi naik harga. Ya. Tapi tengok PTPTN tengok PTPTN. Rakyat PTPTN ni boleh jadi satu isu yang akan menjatuhkan PH pada GE15. Ya. Jadi disebabkan kita rasa ini adalah punca yang akan menyebabkan Pakatan Harapan kalah. Satu. Yang kedua, politicize first. No.
Yang kedua adalah isu ini yang menekan rakyat. Kita nak bantu kebajikan rakyat, kita tak nak kos sara hidup ini berulang lagi pada hari ini, dan kita nak bantu ringankan beban. Kita tak nak tambah beban rakyat, jadi kita terpaksa U-turn. Kalau dikatakan U-turn lah, tapi kita U-turn untuk ambil pendekatan yang lebih baik, yang boleh mesra kepada rakyat. Kiranya lebih baik mengaku salah daripada kita buat-buat pandai dan tak berbalik ke pangkal jalan, betul? Betul tak? Tolong betul. Okey, soalan seterusnya berbalik pada Menteri Belia dan Sukan. Okey. Adakah is he doing a good job daripada pandangan Farhan? Ush. Bahaya tu kalau tanya saya. Saya tak nampak any progress move yang very fast daripada YB Syed Saddiq. Because mungkin ada faktornya. Pertama, YBKJ did very good, very well, very great job sebagai Menteri KBS. Dia jugalah orang yang memberikan asas kepada industri sukan kita hari ini. Kalau kita tengok Azizul Hasina Wang zaman dia yang dibajanya. Bola sepak Muqtada Hari, kalau tidak kita tak masuk FF sebagai contoh. Fasiliti sukan dan sebagainya. Tetapi Syed Saddiq perlu memikirkan satu stunt dipanggil sebagai quick win. Apa yang dia nak buat. Saya tengok tidak ada apa lagi. Dia hanya dan keadaan sama saya tengok Syed Saddiq banyak bergerak dari sudut bawa SPRM masuk KBS dan tunjukkan transparansi, integriti dan sebagainya. Yang kedua saya nampak bongkar kes-kes lama. Tapi begitu juga pada zaman sebelum ni pun ketirisan sampai 10 juta berlaku waktu pemerintahan kepimpinan It's KJ. still in discussion, debatable. You have to prove in the court. If the court decide benda tu is true. So saya antara orang yang kalau court kata benda tu berlaku, saya orang yang akan bersuara dan katakan you are. Tapi sebab tu YB Syed Saddiq minta supaya SPRM masuk, siasatan dilakukan, jatuhan kuasa ini ditubuhkan untuk clean up. You think he is doing a good job? Saya rasa dia tengah belajar dengan secepat yang boleh dan sebaik yang mungkin untuk buat kerja kepada rakyat. Tapi itu bukan KPI sebenarnya untuk Menteri Sukan. Ya, betul. Tapi pada masa ini dia tengah struggle sebab dia adalah menteri termuda. Kami dia tak mau struggle. We want a good dia tengah leader. berusaha untuk mencapai ke arah itu. Dan kita dapat lihat salah satu contohnya stadium. Alright. Tengok stadium kita hari ini, stadium boleh buat kutipan berapa ratus ribu hasil daripada penjualan seat biasa dan juga box yang ada di Stadium Bukit Jalil contohnya dijual dengan harga yang sangat tinggi, dan pengambilan orang-orang dalam stadium itu sendiri, dalam board stadium, perbadanan stadium itu sendiri adalah orang-orang yang orang kata business punya minded. So ini adalah benda yang tak ada dalam Barisan Nasional satu ketika dahulu, yang kini Syed Saddiq cuba lakukan transformasi untuk bantu menjayakan Farhan berkerut-kerut. Why? I agree to disagree untuk benda tu. I partially agree lah. Kalau betul lah Syed Saddiq buat benda tu, saya kata it's a good job. Tapi dalam masa yang sama, from what I observe, yang saya nampak di bawah, kawan-kawan dalam NGO-NGO belia, ini yang pertama menjadi tanggungjawab Menteri Belia dan Sukan. NGO-NGO belia 4 beli GPMS, antara yang pertama dicop sebagai macai Barisan Nasional. Sebagai seorang menteri, you tidak boleh mengeluarkan perkataan itu. Dia bukan macam Barisan Nasional. Dia NGO. Dia adalah NGO yang friendly to the government. To the pembangkang. To the government. Whoever. Sebelum ni lah. Sebelum ini. Siapa saja kerajaan. Semua NGO. Sepatutnya sebagai seorang pemimpin, you have to be very open and treat everyone equal. So tindak tanduk itu sahaja sudah memberikan message bahawa tapi kenapa BN tak buat dulu? Buat apa? Memberikan padang yang sama kepada semua orang. Macam kalau tanya kenapa BN tak buat, now you are government, that's why the people bagi you vote. But kita bagi sekarang ni, saya rasa kerajaan Perkatapan dah buka apa yang Farhan kata, kalau BN buat salah, takkanlah PH buat salah juga. PH tak buat, cuma pada saya Syed Saddiq menyatakan bahawa GPMS, kalau kata tadi GPMS ini macai kepada BN. Dia hanya mengatakan, tapi saya rasa statement treatment dia kepada GPMS sama dengan NGO. Okey, saya rasa kita punya perbincangan dan perbahasan ni kita boleh sambung di sebalik tabir ini sebab kita ada 2 minit saja lagi untuk wrap the program. Okey, saya nak minta dalam 3 perkataan Hanan rapkan keadaan ataupun prestasi kerajaan ketika ini. Malaysia berani berubah. Okey.
Farhan, dalam 3 perkataan gambarkan politik Malaysia kini. Malaysia perlu diselamatkan. Economically, saya katakan perkara ini kerana dari sudut ekonomi, dari sudut kestabilan politik merisaukan, ekonomi membimbangkan, dari sudut belayan fokus kepada pendidikan juga meragukan, dan juga konsistensi, integriti dari sudut percakapan, janji, manifesto juga memberikan tanda tanya, 1000 tanda tanya kepada. Okey Farhan, sebab dah lebih pada 3 perkataan, saya kena bagi Hanan Sila. satu dalam 30 saat lah untuk rap. Saya rasa dalam isu manifesto ni, PH tengah buat, sedang bergerak ke arah itu. BN dulu pun banyak manifesto yang dilupakan begitu sahaja, tak ada sebut satu, dua. Satu minit. Dan saya rasa peluang perlu diberikan kepada agenda Malaysia baru ini supaya kita dapat selamatkan negara daripada rejim yang dulu. Dan kita lihat, kalaulah ada masalah sekalipun ataupun kalau kita rasa kerajaan PH ini tak bagus, dalam masa 5 tahun pilihan raya nanti, Malaysia perlu berubah sekali lagi. Kita pilih option yang baru. Alright, okey, itu adalah satu kata-kata, saya rasa konklusi yang very fair dan sangat berani daripada pihak Hanan juga, insyaAllah. Okey, thank you Hanan, thank you Farhan, insyaAllah. Tapi kami sebagai rakyat Malaysia, kita doakan negara kita selamat, sejahtera, baik dan masya-Allah. Bila tengok pemimpin-pemimpin muda, insya-Allah Kak Farah rasa Malaysia ada harapan yang sangat besar. Terima kasih banyak. Jumpa lagi esok. Jangan ke mana-mana, terus bersama kami dalam Sila Duduk. Jangan lari.